Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Nur Fariha dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan saya akan membentangkan tugas kumpulan subjek JMJM 3043 Pembangunan Organisasi. Jadi organisasi yang kita pilih dalam kajian kami adalah Biro Pengaduan Awam. Kumpulan saya terdiri daripada 5 orang, iaitu saya sendiri, Farid Nazmi 284004, Zamil Haizam 283780, Muhammad Syahrin 284027, Muhammad Mustaqim 283839 dan Muhammad Zul Hafiz 283845. Kita akan terus kepada pengenalan tentang organisasi Biro Pengaduan Awam ni, iaitu BPA ni. Dia adalah sebuah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang berfungsi sebagai saluran rasmi untuk mengendali aduan masyarakat terhadap kelemahan dalam penyampaian perkhidmatan awam. BPA ditubuhkan pada tahun 1971 dan diperkukuh pentadbirannya pada tahun 2005 apabila diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Agensi ini bertindak sebagai pengantara antara orang awam dan agensi kerajaan bagi menyelesaikan isu seperti kelewatan tindakan, salah urus tadbir serta penyelewengan prosedur dalam perkhidmatan awam. Okey, jadi kita akan buat diagnosis berkenaan isu strategik di BPA ni lah. So isu strategik ini berpunca daripada beberapa faktor, termasuk nombor 1, ketiadaan kerangka transformasi yang jelas. Walaupun terdapat hasrat untuk mengubah BPA menjadi Ombudsman Malaysia, tiada pelan tindakan yang komprehensif dan terperinci yang menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil, jangka masa dan sumber yang diperlukan. Nombor 2, pertindihan fungsi dengan agensi lain. Tanpa definisi yang jelas mengenai peranan dan tanggungjawab Ombudsman Malaysia, terdapat risiko pertindihan dengan agensi lain yang mempunyai fungsi yang serupa seperti Suruhanjaya Integrity Agensi Penguasaan EAIC. Nombor 3, ketidakpastian status kaki tangan. Transformasi ini menimbulkan kebimbangan dalam kalangan kaki tangan BPA mengenai masa depan kerjaya mereka. Mereka tidak pasti sama ada mereka akan kekal sebagai pejabat awam atau menyertai struktur baharu di bawah Ombudsman Malaysia. Nombor 4, model institusi Ombudsman yang tidak jelas. Ketiadaan keputusan mengenai sama ada Ombudsman Malaysia akan menjadi badan bebas atau sebahagian daripada struktur kerajaan menimbulkan keraguan mengenai kebebasan dan keberkesanannya. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan yang lain. Isu teknostruktural. Isu teknostruktural ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama, sistem pengurusan aduan digital yang tidak bersepadu, iaitu SISPA masih belum mempunyai ciri-ciri BID yang diperlukan untuk analisis data masa nyata. Kedua, penggunaan pelbagai saluran aduan yang tidak disatukan. Ini bila mana penggunaan pelbagai saluran aduan menyebabkan maklumat berselerak dan sukar dipantau secara menyeluruh. Yang ketiga adalah ketiadaan mekanisme automatik untuk pengagihan beban kerja. Ini bila mana ketiadaan mekanisme automatik untuk mengkategorikan dan mengarahkan aduan kepada unit yang sesuai menyebabkan ketidakseimbangan dalam agihan tugasan. Seterusnya adalah faktor kekangan keuangan dan kekurangan kepakaran teknologi maklumat dalaman. Bila mana pelaksanaan Plan Strategik atau BPA 2002 hingga 2024 tergendala disebabkan kekangan keuangan dan kekurangan kepakaran teknologi maklumat dalaman. Dan yang kelima adalah kekurangan sumber manusia yang berkemahiran dalam bidang teknologi maklumat, iaitu ketiadaan latihan khusus serta program pembangunan kompetensi digital menyebabkan proses transformasi teknikal berjalan secara perlahan dan tidak menyeluruh. Ia akan membentangkan diagnosis isu proses manusia, iaitu proses manusia ini disebabkan oleh ada 4 faktor, iaitu yang pertama adalah budaya kerja reaktif di mana tumpuan kepada kaki tangan dalam menyelesaikan aduan dengan segera tanpa meneliti akar punca sebenar masalah. Dan yang kedua adalah penekanan kepada kuantiti penyelesaian aduan.
Desakan untuk mencapai jumlah penyelesaian aduan yang tinggi sebagai indikator prestasi tanpa mengambil kira aspek kualiti serta kesan jangka panjang tindakan yang dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah ketiadaan sistem ganjaran untuk hasil kerja berkualiti dan usaha inovatif, di mana ketiadaan sistem ganjaran yang memberi pengiktirafan kepada hasil kerja berkualiti dan usaha inovatif dalam proses kerja. Yang keempat ialah kekurangan mekanisme untuk mendorong pegawai berfikir secara kritikal dan bertindak secara proaktif. Kekurangan mekanisme untuk mendorong pegawai berfikir secara kritikal dan bertindak secara proaktif akan menyebabkan budaya kerja tertumpu pada reaksi segera, bukan kepada perancangan strategik atau langkah pencegahan yang lebih menyeluruh. Diagnosis isu pengurusan sumber manusia. Terdapat 4 faktor isu pengurusan sumber manusia ini, iaitu yang pertama adalah jurang kompetensi digital, iaitu kekurangan latihan dan pembangunan kemahiran teknologi maklumat menyebabkan kaki tangan kurang bersedia menghadapi transformasi digital. Yang kedua adalah ketidakpastian status kaki tangan, di mana proses transformasi BPA ke Ombudsman Malaysia akan menimbulkan ketidakjelasan mengenai masa depan kerjaya kaki tangan yang memberi kesan negatif kepada motivasi dan produktiviti. Yang ketiga adalah kekurangan program pembangunan modal insan. Tiada program pembangunan berterusan yang menyeluruh untuk meningkatkan kemahiran, pengurusan prestasi dan budaya kerja inovatif. Yang keempat, yang terakhir adalah kesan terhadap keberkesanan proses kerja, di mana kekurangan kompetensi dan motivasi menyebabkan penggunaan sistem digital tidak optimum dan menjejaskan keberkesanan pengurusan aduan. Seterusnya saya akan membentangkan cadangan investasi proses manusia. Terdapat 5 cadangan dalam investasi proses manusia. Yang pertama adalah dengan mengadakan bengkel bulanan. Yang kedua adalah modul latihan analisis akar masalah. Ketiga adalah membuat sistem penarafan prestasi baharu. Keempat, sesi fokus grup bulanan. Dan yang terakhir sekali adalah mengadakan program mentorship. Seterusnya adalah cadangan investasi pengurusan sumber manusia. Yang pertama adalah dengan mencadangkan latihan intensif digital. Yang kedua adalah penilaian kemahiran digital. Ketiga, keterlibatan kaki tangan dalam proses transformasi. Keempat, sistem ganjaran dan pengiktirafan. Kelima, integrasi kompetensi digital dalam penilaian prestasi. Dan yang terakhir adalah pembangunan program mentorship. Pelaksanaan berkesan. Pelaksanaan berkesan memerlukan Biro Pengaduan Awam mengguna pakai pendekatan yang holistik dan bersepadu dengan memberi penekanan kepada pelibatan pihak berkepentingan, penggunaan teknologi yang tepat dan penambahbaikan berterusan. Antara contohnya ialah penglibatan pihak berkepentingan. Libatkan semua pihak berkepentingan termasuk kaki tangan, BPA, agensi kerajaan yang berkaitan dan orang awam dalam proses transformasi. Maklum balas daripada pihak berkepentingan perlu diambil kira dan diguna untuk membuat penambahbaikan. Yang kedua, penggunaan teknologi yang tepat. Gunakan teknologi yang tepat untuk menyokong proses transformasi. Ini termasuk sistem pengurusan aduan awam (SISPA) yang dipertingkatkan dengan kecerdasan buatan AI, Business Intelligence Tool dan integrasi data dengan pelbagai platform lain. Yang ketiga, penambahbaikan berterusan. BPA perlu mengamalkan budaya penambahbaikan berterusan dengan membuat penilaian berkala terhadap keberkesanan inisiatif transformasi dan membuat penyesuaian yang perlu. Ini termasuk mengkaji semula proses kerja, menggunakan teknologi baru dan mendapatkan maklum balas daripada pihak berkepentingan. Yang keempat, pembangunan kompetensi kaki tangan. BPA perlu melabur dalam pembangunan kompetensi kaki tangan, terutamanya dalam kemahiran digital dan analisis data. Ini akan memastikan kaki tangan mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk menyokong transformasi. Yang kelima, pengurusan perubahan. BPA perlu menguruskan perubahan dengan berkesan dengan berkomunikasi secara terbuka dan telus.
dengan kaki tangan serta memberi sokongan yang diperlukan. Ini akan membantu mengurangkan rintangan terhadap perubahan dan memastikan kejayaan transformasi. Akhir sekali, nombor 6, pemantauan dan penilaian. Pemantauan dan penilaian yang berterusan adalah penting untuk memastikan inisiatif transformasi berada di landasan yang betul dan mencapai matlamat yang ditetapkan. Ini termasuk menggunakan KPI yang sesuai untuk mengukur kemajuan dan melaporkan secara berkala kepada pihak berkepentingan. Akhir sekali, kesimpulan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, Biro Pengaduan Awam BPA sedang berhadapan dengan peluang dan cabaran yang signifikan dalam usaha transformasi ke arah menjadi sebuah Ombudsman Malaysia yang berwibawa. Kejayaan transformasi ini memerlukan komitmen yang tinggi daripada semua pihak, perancangan yang teliti serta pelaksanaan yang berkesan. Terima kasih semua sekali.